Okay, ni nak update lepas 3 bulan tengok macam mana. Untuk simpan rekod ni lepas 3 bulan. Rumput subur rumput sangat subur. Ini ada tanam baru, sangking, kahwinkan sendiri. Tapi tak letak lagi pelindung. Mungkin nantilah. Sangking juga, kahwinkan sendiri. Seterusnya bantal di 13, bantal emas. Okey lah. Kategori sihat juga, walaupun tak banyak tunas. Okey, seterusnya TK. Okey lah, sihat lah, ada tunas, alhamdulillah sihat. Okey, yang lepas ni, musangking lepas ni penyakit sikit. Okey, ni tupai king. Tupai king ni masih kategori okey. Tupai king. Tupai king. Pokok ketiga, pokok keempat tupai king. 2 musangking depan tadi, TK, tupai king. Okey, seterusnya kita ke musangking, kahwinkan sendiri. Ni yang tak ada daun sebelum ni. Daun pun tak tumbuh lagi sebelum ni. Ni sihat lah, alhamdulillah sihat. Okeylah. Seterusnya kita ke pokok seterusnya. Tadi pokok kelima Pokok kelima tadi. Ini pokok ke-6. Masih musangking, tapi banyak penyakit lah dia. Banyak penyakit. Tak tahu lah macam mana nak lawan dengan penyakit ni. Okey, Viking terus musangking. Ni pun masih musangking lagi. Dia punya net tu asyik jatuh je. So tak ada net lah sekarang. Nantilah ada masa nanti kita letak balik kayu, cari kayu.
Teruk juga macam pokok tadi, kena attack. Okey, pokok seterusnya. Masih musangking lagi. Ni kawinkan sendiri. Tapi yang ni kategori belum kena attack lagi. Tapi dia kuning, tak cukup zat tak maaf. Gangguan teknikal. Okey, seterusnya duri hitam. Duri hitam ni kena attack juga, teruk juga, tapi masih keluar tunas lagi. Teruk juga, kategori teruk lah. Kita seterusnya duri hitam dah. Okey, duri hitam selesai. Kemudian daling. Daling ni macam belum kena serang lagi. Kategori sihat, ada tunas, tapi macam tak cukup zat juga. Tak apa. Seterusnya daling dah di 88, di 24. 24 ni macam tak membesar, macam tu je dia. 3 bulan macam tu je dia, macam tak ada beza. Harap membesar lah depan ni Dan last sekali, montong. Macam belum kena serang juga penyakit. Montong ni beli pun dah besar, dan memang betul lah cepat besar. Ada monyet ada kera-kera. Nampak macam kera tapi tak tahu lah kalau beruk. Okey, itu saja. Terima kasih.